Antara gold bar 10 gram dengan 100 gram, mana satu simpanan yang lebih baik? Sebenarnya dalam simpanan, tuan-puan mesti letakkan matlamat kewangan yang tuan-puan nak capai. Jadi antara gold bar 10 gram dengan 100 gram ni, pilihan terbaik sebenarnya bergantung kepada matlamat tuan-puan. Kalau matlamat tuan-puan adalah untuk tunaikan haji, simpanan untuk berkahwin, deposit beli rumah, yang mana tuan-puan perlu buat bayaran sekaligus dengan jumlah yang besar, gold bar 100 gram adalah pilihan yang lebih sesuai untuk tuan-puan maksimumkan keuntungan. Tapi, jika matlamat tuan-puan adalah untuk gunakan wang yang sikit seperti simpanan kecemasan, tabung pendidikan anak-anak ataupun persaraan, gold bar 10 gram ni lebih sesuai sebab tuan-puan tak perlu jual ataupun pajak emas dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan serendah RM100 menggunakan akaun emas Gap, tuan-puan boleh kumpul gram emas sikit-sikit sampai tuan-puan capai gram emas yang tuan-puan nak. Sama ada 10 gram ataupun 100 gram. Simpanan ni tak ada komitmen dan tak ada charge. Jadi bagi tuan-puan yang dah ada matlamat simpanan dan ingin simpan dengan bentuk emas fizikal seperti ini, tuan-puan boleh terus isi borang sign up ataupun tekan link di profil saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.